Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rumaisa Hania binti Sajarul Nur Irzan dari kelas 5 Amanah, wartawan cilik TV PSS Al-Mawardi SK Agama MIS Miri, perintis Kemejadian Murid. Hari ini, tanggal 17 Mac 2025, kita menyaksikan ceramah Nuzul Al-Quran 1446 Hijrah bersamaan 2025 Masihi bertempat di Dewan Ibnu Khaldun masa 6.30 pagi sehingga 9 pagi. Saksikan. Berikut merupakan tentatif ceramah Nuzul Al-Quran 1446 Hijrah 2025 Masihi. Tarikh 17 Mac 2025, tempat Dewan Ibnu Khaldun masa 6.30 pagi sehingga 9 pagi. Anjuran Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. 6.30 pagi sehingga 7 pagi, program kerohanian. 7 pagi sehingga 7.30 pagi, kuis Ramadan untuk guru dan AKT beragama Islam. Kuis berkaitan Ramadan. 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi, ceramah Nuzul Al-Quran. Penceramah Ustaz Solahuddin bin Cepa. 8.30 pagi sehingga 9 pagi, tayangan video Nuzul Al-Quran. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada semua. Sekian sahaja dari wartawan cilik anda. Jangan lupa subscribe, tekan butang like dan share sebanyak mungkin channel TV PSS Al-Mawardi SK Agama MIS Miri. Terima kasih.